Assalamualaikum korang semua. Terima kasih Tentera Jembalang sebab korang dah play video ini. Iwan nak cakap satu. Sebenarnya setiap kali bila Iwan post video, Iwan memang perasan selalu hadir orang yang sama komen di bawah tu. Selalu komen. Mana-mana video Iwan dia akan datang komen. Okey, terima kasih sangat-sangat sebab korang memberi sokongan, memberi Iwan semangat untuk post lagi video-video kisah seram di Bilik Gelap Official. Jadi kalau korang semua yang nak lagi konten-konten kisah seram yang Iwan akan update selepas ini, korang teruskan memberi semangat di komen, like, subscribe, okey? Baru Iwan akan lagi bertambah semangat. Dan korang doakan semoga channel Bilik Gelap Official ni walaupun tak besar macam mana, tapi jangan risau. Dan Iwan percaya dengan apa benda Iwan buat, setiap benda yang kita buat memang bermula dengan kosong. Kita kayuh perlahan-lahan, okey? Jom kita dengar kisah kali ini. Siapakah namanya? Ya. Nama saya Azman bin Muhammad Noh. Saya sebenarnya ada dua cerita. Okey. Satu cerita terjadi baru ni. Tapi yang seram lebih kurang tahun 92. Masa saya merisik. Alhamdulillah. Maknanya kita yang merisik tu dia ada gembira pun ada, takut pun ada, seram pun ada. Okey. Tapi sebelum tu saya nak tanya, abang nama Azman betul? Ya. Maksudnya semalam bukan abang yang call Tak ada. Saya tak ada telefon pun semalam. Oh betul lah abang Azman semalam dia cakap. Kenapa dalam Bilik Gelap ni kan banyak nama Azman yang bercerita? Semalam dia cakap tahu berada tu. Saya cakap mungkin hantu akan ganggu orang yang nama Azman je. Betul abang semalam cerita nama dia Azman. Saya ingatkan abang. Okay. Ya, itu mungkin orang lain kot, nama aja sama tapi orang lain tu tak serupa, nama sama, benda sama tapi tak serupa. Okey. Sebelum kita nak teruskan cerita, saya nak beritahu dulu. Okey, ini adalah kali pertama abang naik kotak, betul? Okey, dan setiap cerita kita akan post di mana-mana platform. Abang Azman okey ke tidak? Okey je. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh buat sahabat-sahabat semua ya. Okey, saya ni nak bercerita pengalaman zaman saya bujang. Okey. Zaman bujang. Saya ingat lebih kurang tahun 1993. Ya. Okey, benda ni terjadi pada 7 hari raya. Oh. Host clear tak dengar? Dengar. Clear. Okey. Benda ni terjadi pada 7 hari raya. Pada malam 7 hari raya tu, ayah saya, dia bercerita dengan saya, dia nak jodohkan saya ni dengan sepupu dia yang berada di Johor. Okey. Selepas tu saya cuma bagi jawapan, saya cakap, kalau saya nak kahwin mungkin dalam 10 tahun lagi ke. Saya cakap dengan dia. Kan? So jadi dia pun tak boleh nak buat apa. Okey. Esoknya pula 7 hari raya kan. Dari kampung saya tu kawan saya lah senang kan. Dia dapat kahwin dengan orang Jementah. Okey. Jadi dia bawa kawan dia ni datang ke kampung saya. Okey. Bila dia datang kampung saya yang dia bawa tu nama dia Nurliza. Saya memang tak pernah jumpa pun. Tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Bila dia datang dekat kampung saya, tiba-tiba hati saya ni tergerak, terbuka hati. Okay. Saya cakap dengan dia, nama Liza, malam ni saya nak tanggung mawak tau. Saya cakap dengan dia, kan, saya nak tanggung mawak, ada hajat besar ni. Okey. Jadi saya pun buat persiapan. Nak pergi saya buat persiapan, kan. Masa tu saya pakai motor Yamaha CDI 70.
Motor lama kan. Tahu motor tu saya pernah pakai. Saya pernah bawa lah. Betul. Okay. Ya. Rare tu. Yamaha CBR 70. Okey, jadi masa tu saya pergi kedai, saya tuang lebih kurang dalam 3 botol lah minyak. Kan, satu botol tu harga tu dulu 1 liter mungkin dalam 90 sen. Jadi saya tuang 3 botol. Jadi antara perjalanan saya daripada kampung saya ikut laluan hutan. Ya. Jalan belopak sana, belopak sini. Laluan tu adalah laluan ke Gunung Ledang. Okay. Kalau katalah nak laluan luar, memakan masa sampai lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam setengah. Jadi saya ni ikut laluan hutan, shortcut lah, jalan tikus. Okay. Dalam perjalanan, selepas saya dah isi minyak, dalam perjalanan ni naik satu bukit. Naik satu bukit tu ada satu kubur. Ya. Lebih kurang dalam lepas isyak lah saya gerak. Ya. Jadi saya teruskan perjalanan dia. Ya. Ada satu bukit tu kawasan tu penuh dengan kubur India. Penuh dengan kubur India. Masa tu rasa saya awal lagi kot. Kan? So jadi saya teruskan perjalanan saya ni kalau ikut shortcut tu perjalanannya lebih kurang dalam 20 minit lah boleh sampai. 20 minit ke 30 minit boleh sampai, berbeza dengan jalan di luar. Jadi saya buat laluan tu laluan ke Gunung Ledang. Jalan tu lopak sana, lopak sini. Bila time hujan, kan, time hujan dia akan berlubang sana dengan penuh air, lopak-lopak air kan. Jadi lebih kurang dalam 20 minit saya sampailah ke rumah yang saya tuju kan. Dengan perempuan yang nama dia Liza. Kan? Saya sampai ke rumah dia 7 hari raya tu, saya ingat lebih kurang dalam pukul 10 lah. 10 malam lah. Jadi bila saya sampai ke rumah dia, kan, saya sampai ke rumah dia, bapak dia tak ada, mak dia tak ada, cuma dia dengan akak dia saja ada. Jadi saya cakap yang dia ni yang akak dia ni cakap tunggulah kan, kejap lagi mungkin ayah mak yang balik. Jadi saya tunggulah ayah mak yang balik, lebih kurang dalam setengah jam jugalah saya nak menunggu kat situ. Jadi bila dah balik, mak ayah yang dah balik, kan, saya pun borak-borak dengan keluarga dia orang. Lepas tu saya dalam masa setengah jam saya borak-borak, saya pun cakaplah hajat saya. Hajat saya cakap, pakcik, saya datang sini ada hajat. Saya nak meminang anak pakcik ni. Yang bernama Noliza, tapi saya tak kenal langsung dia ni. Saya tak pernah berkawan dengan dia ni. Muka pun tak tahu. Muka pun tak tahu. Berani ambil risiko Jadi dia pun bapaknya pun panggil lah anak dia. Dia panggil Liza ni sini ni. Ni Azman ni daripada Asahan. Kan? Dia ni datang nak merisik, nak bertanya kan. Nak masuk merisik dan meminang. Jadi Noliza ni cakap, dia pun setuju. Dia kata, kan, tapi sebelum tu saya tanya dia, adakah dia dah ada yang berpunca? Kan, tapi dia cerita dia dulu ada kawan dengan cikgu lah apa, kan, tapi dah bertahun tak ada berhubung. So jadi saya cakap ada kesempatan untuk saya lah kan. So jadi cerita pinangan tu dia terima, kan, dia pun setuju. Jadi saya merasa seronok lah ni, kan. Saya tengok jam ni hampir dekat pukul 12 ni. Pukul 12, kan. Jadi sekarang ni time saya nak balik pula daripada rumah yang perempuan Noliza tu dengan nak pergi ke rumah saya pula. Dekat situlah punya rintangan, 2-3 rintangan yang saya tempuhi. Tak sabar saya dengar ni. Tak sabar, saya dah masuk dah. Saya dah ganti tempat abang lah ni sebenarnya. Okey. Saya cerita ni, saya pun dah seram dah ni. Ini yang best ni. Okey, lepas tu bang? Dalam perjalanan, saya ingat saya bergerak daripada rumah, kan. Ini memang dah happy dah kan, tak kisahlah kan. Tapi kadang-kadang pun kita nak balik pun ada juga perasaan takut. Pasal kawasan tu gelap, kiri kanan hutan apa semua, tak ada nampak satu kereta motor pun. Itu jalan shortcut, kan. Jalan tikus. So jadi saya teruskan perjalanan saya, bawa relax sambil menyanyi lah, kan. Hati dah suka.
Kan? Sambil menyanyi, saya ingat lebih kurang dalam 15 minit, 10 minit ke 15 minit tiba-tiba saya terbau macam bau hangir tu. Okey. Terbau hangir dalam perjalanan tu. Saya bawa motor ni kan. Saya jalan bawa slow lah. Lepas bau angin, tiba-tiba saya sampai betul-betul dekat satu jembatan. Anak sungai kecil. Satu jembatan, tiba-tiba saya nampak, ya Allah, ya Tuhanku, sebentuk, sebujur makhluk melintas di depan mata saya dengan seolah-olah dia melintas di atas awangan tu. Okey. Faham tak? Saya faham bang. Saya faham. Tapi saya bertambah seram ni sebab ada anjing sekali bunyi tu. Saya cakap, ya betul macam ngam-ngam je abang cakap anjing berbunyi. Dia macam-macam. Anjing pun ada. Betul. Anjing pun ada kat luar. Bercerita ni pun anjing pun tengah menyalak. Okey. Jadi saya tengok, saya nampak, ya Allah, ya Tuhanku, apa ni yang melintas depan aku ni? Kan? Maknanya saya jalan lurus. Dia cuma benda tu melintas. Cuma sekarang ni saya nampak dia punya pakaian putih dengan berambut panjang. Ya Allah, ya Tuhanku, saya cakap macam mana saya punya perasaan takut menggigil. Dalam masa yang sama, motor tu pula boleh mati. Ya Allah, ya Tuhanku. Hai. Aduh. Motor pula boleh mati tak? Masa melintas tu pula motor pula boleh mati. Kan? Okay. Apa perasaan tuan ni kalau katalah bila jadi macam tu? Saya tak tahu lah bang. Otak saya jam bang. Saya tak tahu. Kalau ada anjing, saya rela jalan dengan anjing pergi depan sana. Okey. Jadi bila saya start pun tak boleh start. Berapa kali saya start tak boleh. Kan? Tapi masa tu benda tu dah melintas dah. Benda depan mata saya. Seolah-olah dia pergi tinggi lebih kurang dalam separuh batang kelapa tu. Dia melintas. Dia melintas tapi saya tak nampak muka. Cuma saya nampak kain bertebangan. Cuma saya nampak dia punya rambut panjang. Muka saya tak nampak. Pasal apa? Masa dia tengah melintas, muka dia menghadap, dia menghadap ke depan tau. Saya ke depan. Dia melintas tu, saya tak nampak muka dia. Kan? Macam mana tuan-tuan boleh bayang tak kalau jumpa benda macam tu, apa yang harus kita buat? Jadi saya start motor tak boleh, saya start motor tu tak boleh, saya tolak motor tu. Takkan saya nak tinggalkan, takkan saya nak jalan kaki. Saya terpaksa tolak sekuat-kuat tenaga saya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau kacau aku. Kan? Lepas tu saya ingat dalam masa saya tahu motor tu tak boleh start, tak boleh hidup, kan? Saya tolak kan? Ada satu bukit saya naik bukit tu baru boleh hidup. Berapa lama bang agak-agak tu nak sampai ke situ tu? Saya ingat lebih kurang dalam dekat hampir setengah kilometer saya pergi lari, saya tolak motor tu. Wah, bagi saya lebih kurang dalam 2 rantai ke, lebih kurang macam tu lah. Kan? Jadi bila dah boleh hidup motor tu, saya pengah motor tu selaju-laju. Saya tak kisah lubang besar mana pun saya langgar, lompat air apa semua saya langgar. Bayangkanlah dengan keadaan kawasan tu gelap, kiri kanan hutan, kan? Mulut ni asyik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Bila dah sampai satu tempat, kan? Itu berdekatan dengan kampung saya tadi, kan? Yang saya cakap tadi, bukit yang saya naik bukit tadi, kan? Tiba-tiba pula satu lagi ujian yang berlaku pada saya.
Apa tu? pada pagi malam tu antara pukul 12 hingga ke pukul 2 pagi kan, dua kejadian yang berlaku pada malam pada saya pada malam tu. Selepas saya pergi merisik Minang apa semua saya sendiri. Kan. Lepas jumpa benda lembaga tu, saya rasa benda tu langsui ataupun pontianak, wallahualam, saya tak tahu. Yalah. Tapi cuma saya nampak dia melintas. Itu saja. Selepas tu dalam perjalanan tu kan, motor saya dah okey, saya boleh start. Saya bawa laju-laju kan dengan perasaan yang takut. Sampai pula dekat satu perkuburan India. Okay. Turun bukit tak tu. Turun bukit. Saya merasakan kan, ada benda yang menompang di belakang motor saya. Rasa berat ke? Saya pernah bayangkanlah turun bukit. Boleh tak kita bawa laju? Okay. Rasa-rasa tuan boleh tak kita bawa laju? Turun bukit Di memang. kawasan tu kawasan kubur tu. Kawasan kubur India. Itu yang nama tu kampung saya tu, kita orang panggil nama dia tu nama Bukit Panjang. Daripada rumah saya tu nak pergi Gunung Ledang. Kita tempuh dekat kawasan kubur tu dulu. Saya punya lapar, tak boleh jalan. Lambat betul, ya Allah. Saya rasa enjin motor ni saya ni yang rasa macam dah kuat dah. Ini Yamaha CDI tadi ke kan? Ya, Ya betul. Allah, Yamaha Motor yang CDI. Korang tahu tak bunyi dia macam mana? Dia kan ada dia ada carrier belakang. Betul, yang belakang tu. Kadang-kadang motor saya tu saya bawa pergi nori lah. Senang cerita, letak tu apa ni, tong-tong getah kat atas tu kan, dia ada carrier belakang tu kan. So jadi bayangkanlah kalau turun bukit kita perah motor, perah tu laju, boleh laju ke tak boleh laju? Laju Kalau lah tak bang. apa terjadi. Tak laju. Laju. Saya rasa motor saya ni tak berjalan. Memang slow. Kalau kita dah perah tak berjalan. Jalan perlahan. Apa kau nak buat? Aduh. Nama apa tadi Bukit Panjang bang. Memang bukit tu panjang ke bang? Ya, nama orang panggil kampung saya tu memang nama dia Bukit Panjang. Bukit Panjang daripada kampung saya tu, kalau ikut jalan shortcut nak pergi Gunung Ledang memang laluan situ. Jadi memang saya ingat rasa saya benda tu terjadi dekat saya kan. Yang benda yang menompang atas motor saya tu, saya pergi rasa dekat 5 minit dah lama rasanya. Bayangkanlah 5 minit kita perah motor, dia enjin punya lah kuat, berdengung. Turun bukit ni, masalah turun bukit, brake pun tak ada, apa pun semua tak ada. Slow je kan. Dah lah turun bukit korang. Turun bukit tapi slow je. Ya Allah, ya Tuhanku. Bila benda tu dah bila benda tu dah selesai kan, dah sampai nak sampai kampung saya kan, saya ketuk pintu. Saya ingat saya sampai dekat rumah saya pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi saya sampai kat rumah saya. Ketuk pintu bapak saya buka pintu. Okey. Kan dia cakap, "Engkau ni kenapa dengan kau ni, Man? Kenapa dengan kau ni berpeluh, menjerit apa, macam orang takut, macam kena kejar hantu apa semua. Kenapa dengan kau ni?" Kan saya tak bercerita langsung dengan bapak saya. Besok tu baru saya bercerita. Punya takut kan. Saya terus masuk tidur, terus menggigil-gigil. Dalam kepala otak ni punya bayangkan benda yang kita jumpa dalam satu masa kita boleh jumpa 2 benda. 2 makhluk. Apa benda yang kita jumpa? Itulah dia pengalaman. Saya rasa pengalaman tu memang orang cakap sampai sekarang kan, saya dah ada 6 orang anak. Saya bercerita dengan anak saya.
Senang borak. Dia cakap, abang ni berani zaman-zaman dulu apa semua kan. Habis kita tak nak ikut jalan jauh-jauh kan. Dia jalan jauh kalau ikut daripada luar, saya boleh ikut daripada Pekan Tangkak, daripada Tangkak pergi ke Sagil, pergi ke Jementah. Masuk lagi kampung lorong. Kalau ikut daripada kampung saya nak pergi ke sana kan, memang makan masa memang 20 minit, tapi jalan memang teruk dengan gelap. Tapi sekarang ni alhamdulillah 5 minit aja daripada kampung saya nak pergi ke Jementah tu, 5 minit saja boleh sampai. Jalan dah cantik. Oh, jalan dah baru. Jalan dah. Itulah satu-satunya pengalaman yang tak boleh saya lupakan. Zaman saya bujang, merisik, bertunang dengan perasaan gembira, dengan perasaan seram, dengan perasaan takut. Itulah kejadian. Besok itu barulah saya cerita dengan bapak saya apa semua. Kan? Kebetulan besok tu dah nak masuk kerja, saya balik ke Kuala Lumpur. Masa itu saya duduk di Taman Melawati. Oh, okey. Hulu Kelang. Jadi sebelum saya nak balik, saya bercerita dengan bapak saya. Saya cakap, bah, saya berkenan dengan nak sekian-sekian anak Pak Degis tu, bah. Abah tolong minangkan dia, bawa pakcik ni apa semua. Kan saya nak balik KL ni. Bapak saya punyalah terkejut. Saya bercerita bab saya jumpa benda tu apa semua. Dia terkejut. Dia cakap tempat yang saya jumpa tu dah berapa ramai orang kena. Oh, diganggu jugalah bang. Kubur. Dekat kubur India tu. Kawasan kubur tu dah berapa orang kena. Kena tahan lah. Motor mati lah apa semua. Dah berapa kali dah berapa orang dah dia tahu kan. Tapi dia tak beritahu saya. Tapi dia marah saya, kenapa nak pergi sana kan, tak beritahu dia. Pergi seorang-seorang ikut jalan hutan apa semua. Dah habis surah, kita nak baca apa surah kadang-kadang dengan keadaan macam tu kadang-kadang. Kita jenis umur baru masa tu, saya umur baru 21 tahun kan. 21 tahun. Sekarang anak saya dah 32 tahun dah. Ui, lama. Yang nombor satu. Besar lama, tu. Pengalaman lama. Nama tadi Azizah Liza Nurliza. Nurliza Dan saya macam berat nak tanya, dan adakah itu wife abang sekarang? Ya? Yeah? Oh, ya ke? Okey. Oh. Itu maknanya saya kenal orang rumah saya ni. Orang cakap cinta pandang pertama, bercinta selepas nikah. Cuma saya bertunang 6 bulan saja. Oh, 6 bulan. Itulah pengalaman dia sampailah hari ni lah kan. Daripada tu kadang-kadang rumah saya pun dia gelak. Dia cakap, berani sangat lah. Padahal buka datang rumah orang malam-malam. Keranamu apa? Noliza tadi. Keranamu. Itulah dia. Keranamu. Hati dah berbunga-bunga kan. Dah balik tu happy. Tapi masih ada orang cakap apa. Itu orang cakap pengalaman saya ni daripada kita seronok, happy. Happy, lepas tu bercampur dengan seram, takut dengan seram. Itulah kisah dia. Itu zaman-zaman saya bujang dulu. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah sampailah ke hari ini kan, saya hidup dengan isteri saya 32 tahun. 6 orang anak, semua bulan 6. Saya macam takut nak ajukan soalan dia. Kenapa bulan 6 tu? Okay. Anak saya semua bulan 6. Yang lahir semua bulan 6. 3 bulan 6, 7 bulan 6, 13 bulan 6. Lepas tu 21 bulan 6, 27 bulan 6. Bulan genap, tarikh ganjil. Oh. Bulan depan bulan 6 bang. Ya? Bulan depan bulan 6. Bulan 6 itu. Bulan depan bulan 6 itu. Sekaligus ke macam mana? Selalunya celebrate birthday macam mana? InsyaAllah ada rezeki lebih kita buat lah. Doa selamat. Alhamdulillah. Itulah sejarah. Itulah pengalaman saya. Saya tak nak cerita bab-bab orang lain. Ini pengalaman ni berlaku pada saya sendiri. Okey. Saya boleh ke saya
kita ada satu lagi cerita yang berlaku di Bukit Kapar. Boleh. Tapi sebelum tu abang, sekejap sebelum abang nak kongsikan cerita yang seterusnya, saya nampak ada beberapa nama yang baru masuk. Terima kasih korang yang share live ni dan juga yang baru follow. Dan ini Abang Azman kita. Dia cerita pasal merisik. Dan saya terpandang ada komen kat sini. Pandai abang planning dia komen. Ada lagi yang komen kat sini. Alhamdulillah, terbaik Abang Azman. Semoga kekal bahagia Abang Azman dan isteri bahagia. Saya mendengar. Kita kenal dengan perempuan yang tak pernah kita berkawan. Alhamdulillah. Kan, tak pernah berkawan. Tiba-tiba berkenan aja, datang terus malam berisik aja. Gentle. Kan, kita tak ada nak seorang suara kan. Kita sendiri pergi buat, sendiri merisik, esok baru kita tanya orang. Tanya bapa saudara, sudah pergi. Betul. Kita sendiri yang bertanya. Kan. Sampailah hari saya pergi kerja, tahu tak? Saya pergi kerja, tuan tahu tak? Mana kawan-kawan di kapal ni semua dia ajak saya. Kalau ada bab merisik, saya kena. Kan? Bab menerima, semua dia orang ajak saya. Oh, gentleman lah. Betul lah. Yang siapa-siapa nak bertunang apa semua saya nak kena ke depan. Faham. Sebelum kita nak masuk cerita yang kedua, tak nak saya kena baca juga bang. Satu lagi komen. Nak tak nak saya kena baca dulu. Okay. Bulan depan kan bulan 6 kan? Dia cakap bulan depan dapat seorang lagi ke anak? Dia komen. Tak adalah, kita ni dah separuh abad lebih. Cukup lah tu. Anak semua dah besar-besar. Mana dah tahu. Cuma wallah lama orang cakap cukup-cukup lah kan. Anak yang bongsu pun umur pun dah tingkatan 3. Oh, okey. Tingkatan 3 cukup lah. Saya 4 perempuan, 2 lelaki. Alhamdulillah. Cukup lah. Seorang je dah kahwin. Alhamdulillah. Sekarang ni saya duduk di kapal pun saya aktif kompang saja. Buat kompang. Mengajar budak-budak kompang. Itu saja. Okey, terus cerita yang kedua nak dengar tak? Jom, kita nak dengar cerita kedua. Tapi sebelum tu saya nak tanya tentera Jembalang kat bawah. Macam mana korang? Kita nak teruskan dengan cerita Abang Azman kita. Boleh tak kita taping-taping dapatkan sambil-sambil tu kita tap-tap kan? Dan Abang, saya rasa Abang kena bagi saya dalam seminit atau 2 minit. Boleh tak? Boleh. Okay, Abang stay di situ je. Okay? Okay. Korang stay sekejap Saya perlukan masa 1 minit atau 2 minit. Okay. Kalau abang nak bacakan komen pun boleh. Okay. Okay abang. Ada? Okay. Ya ada. Okay, terima kasih abang bagi peluang kat saya. Kalau tidak saya bang, batu karang bang. Kalau tidak saya. Oh, kencing. Saya faham bang. Bayi batu karang tu. Terima kasih. Saya tadi saya menahan-nahan di tengah bukit tadi tu. Masa tengah bukit saya pun menahan juga sebenarnya. Alamak, jangan jumpa dah lah. Okey, sebelum Waalaikumsalam, mana-mana yang bagi salam. Waalaikumsalam. Terima kasih korang. Okey, sebelum kita masuk ke cerita kedua, saya nak suruh abang bagi pengajaran dulu untuk cerita pertama dulu bang. Pengajaran rasa-rasa ada tak untuk zaman-zaman sekarang punya budak-budak yang berani buat macam apa yang saya buat? Kena sambut seruan ni, kena sambut. Betul tak tuan? Ada tak rasa-rasa berani? Saya macam nak jujur bang. Kadang-kadang orang terlebih berani, terlebih check in. Saya risau. Budak zaman sekarang kan bahaya bang. Jujur saya cakap. Maafkan saya. Ya Allah. Tak apalah. Apa-apa pun ini semua jodoh. Betul. Ini semua jodoh. Kita jumpa tu pun bukan benda kita rancang. Secara kebetulan. Saya memang tahu apa yang bapa saya cerita berkenaan tentang dekat kawasan kubur tu. Memang saya ada dengar-dengar. Tapi masa saya pergi, saya tak fikirkan takut ke apa semua. Saya rasa saya nak sampaikan hajat saya. Sampai hajat saya, apa saja rintangan apa semua, kita kena tempuh. Itu baru kita berjumpa. Belum lagi kita bertunang lagi. Saya cakap saya bertunang, saya tak nak lama. 6 bulan 2 kali jumpa je cukup. Buat semak je kan. Jumpa hari-hari. Buat sakit kepala otak je. Pejam celik. Sekarang ni boleh jumpa hari-hari. Tak bertunang, belum apa-apa pun boleh jumpa hari-hari. Ya betul. Dah ada 6. Dah ada semuanya bulan 6 lah kan korang. Okey. Semuanya bulan 6. Betul. Saya nak buat majlis besok pun bulan 6. Okey, itu adalah cerita pertama. Okey. Jom kita sambung cerita yang kedua. Macam biasa korang semua, let's go. Kita dengar pengalaman Abang Man. Let's go bang. Okay.